Assalamualaikum dan selamat pagi. Baik, kita akan teruskan satu lagi topik yang cikgu akan bentangkan, iaitu soalan asas nombor. So, sila lihat soalan nombor 3. Baik, Raja 1 menunjukkan harga bagi 3 pasang kasut dalam asas nombor yang berbeza. So, bila kamu dapat soalan yang asas nombor yang pelbagai, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. So, langkah yang pertama, awak kena tukar kod asas 10. Itulah yang paling mudah. Tapi kali ini cikgu akan tunjuk kaedah ini dengan menggunakan kaedah manual, iaitu tanpa menggunakan kalkulator. Sebab kaedah kalkulator hanya boleh untuk asas 2, asas 8 dan juga asas 10. Tetapi untuk asas 4 dan asas 5 tidak ada dalam kalkulator. So, langkah yang pertama, cikgu ambil untuk kasut A ini, cikgu akan buat kotak dulu macam ni. Dan cikgu akan susun 200 sampai 205. Setelah kita buat kotak, kita akan ulang dengan menggunakan pendaraban dan tambah. Okey. So, pendaraban berulang, kemudian kamu tambah dan nilainya akan dapat 59. Begitu juga dengan kasut B. Okey, kasut B kamu teruskan 400 sehingga dengan 4 kuasa 3. Okey. Lakukan perkara yang sama, pendaraban yang berulang sehingga kamu akan dapat nilai iaitu 143. Okey. So, untuk kasut C pula, okay, 5, dia pakai asas 5, maka 500, 501 dan 502. Maka bila kita lakukan penerapan berulang dan kita akan dapat nilainya di situ adalah 77. So, berbalik kepada soalan, diminta tentang purata. So, kita maklum bahawa purata ni adalah kena tambah semua dan bahagi dengan berapa bilangan. Okay. So, kita ada 59, 143 dan juga 77. Awak tambah ke semua ni dan kamu akan bahagi dengan 3. Okey. So, cikgu dapat 279. Kemudian kita bahagi dengan 3 sebab 3 kasut. Dan kamu akan dapat harga untuk purata tersebut adalah RM93. So, untuk soalan yang sebegini, awak kena elaklah. Kadang-kadang dia minta jawapan akhir tu, contoh RM93 ni, dalam asas 3 ataupun dalam asas 6. So, awak kena buat pembahagian berulang pula. So, kena kenal pasti. Okey. Asas nombor yang pelbagai, bila nak tukar kepada asas 10, macam ni kaedah dia. Okey. Manakala kalau asas pelbagai kalau asas 10 nak tukar kepada asas pelbagai, awak kena bahagikan dengan berapakah asas nombor yang kita nak cari tu. So, tolong alert dengan soalan ini. Okey. So, itu saja untuk pagi ini. Kita akan teruskan untuk soalan-soalan yang lain pula. Tunggu. Terima kasih semua.